ayatnya pendek, tapi para ulama tafsir menyatakan kali ini yang pertama kita ambil daripada At-Tabari menyebutkan kepada kita. Dia kata di dunia manusia disokong oleh harta dan anak-anak. Betul tak? Kat dunia ni disokong semua tu. Sedap duduk dah. Ada harta berlaku sikit sebanyak dah. Disokong. Orang hak sokongi harta anak-anak hak berjaya contohnya. Ada banyak anak-anak berjaya. Dia duduk sorang kuat sikit dia. Nampak atas dia ni sedap duduk. Dari segi kehidupan dia tu. Ada gotu, ada goni, ada memiliki pelbagai perkara. Disebutkan kat dunia ni. Dan manusia kat dunia ni berebut-rebut nak dapat tu lah. Nak dapat harta yang banyak. Tak ada orang dapat hak sikit. Kecuali orang yang nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bimbang. Lagi banyak harta dia kata, lagi banyak